Setiap tahun, ribuan ekspat dari Eropah, Amerika, Australia, dan juga negara-negara Asia lain duduk dan membuat salah satu keputusan terbesar dalam hidup mereka. Di mana di Asia Tenggara patut saya pindah? Mereka melihat Thailand. Mereka pertimbangkan Vietnam. Filipina juga disebut. Tetapi apabila keputusan akhir dibuat, satu corak menarik muncul. Sebilangan besar ekspat ini memilih Malaysia berbanding Indonesia. Dan pilihan ini mengelirukan ramai orang. Indonesia ada Bali. Indonesia ada kos yang lebih murah dalam banyak aspek. Indonesia mempunyai salah satu ekonomi yang paling pesat berkembang di rantau ini. Jadi kenapa ekspat terus memilih Malaysia? Jawapannya melibatkan faktor-faktor yang kebanyakan orang tidak pernah pertimbangkan sehingga mereka benar-benar cuba tinggal di kedua-dua negara. Menjelang akhir video ini, anda akan memahami dengan tepat kenapa Malaysia memenangi persaingan ini lebih kerap daripada yang anda sangka. Sekarang jika anda sedang menonton ini, saya perlu bertanya sesuatu kepada anda. Seorang rakan sekerja saya berkata bahawa rakyat Malaysia hanya mahukan kandungan hiburan. Bahawa video pendidikan tentang kelebihan sebenar negara kita tidak akan menemui penonton. Saya sangat tidak bersetuju. Saya rasa rakyat Malaysia mahu memahami kenapa negara kita menarik orang dari seluruh dunia. Jadi jika anda mahu membuktikan dia salah dan menyokong kandungan yang mempamerkan kekuatan Malaysia, tekan butang subscribe sekarang. Mari kita bina sesuatu bersama-sama. Assalamualaikum. Sebelum kita menyelami perbandingan dengan mendalam, izinkan saya tetapkan sesuatu yang penting. Saya bukan di sini untuk mengatakan Indonesia adalah negara yang buruk. Indonesia adalah sebuah negara yang hebat dengan budaya yang luar biasa, keindahan alam yang memukau, dan rakyat yang benar-benar mesra. Video ini khusus tentang kenapa ekspat, apabila memilih pangkalan jangka panjang di Asia Tenggara, sering cenderung kepada Malaysia. Ini adalah pertimbangan praktikal, bukan penghakiman tentang negara mana yang lebih baik secara keseluruhan. Kedua-dua negara adalah luar biasa. Tetapi untuk keperluan khusus penduduk asing, Malaysia menawarkan kelebihan tertentu yang mencondongkan timbangan. Dan saya akan mendedahkan sebab tunggal terbesar menjelang akhir yang kebanyakan ekspat nyatakan sebagai faktor penentu mereka. Mari kita mulakan dengan sesuatu yang mempengaruhi setiap ekspat sebelum mereka tiba. Situasi visa. Malaysia mempunyai program Malaysia My Second Home, yang biasa dikenali sebagai MM2H. Ya, syarat-syaratnya menjadi lebih ketat dalam tahun-tahun kebelakangan ini. Anda kini perlu menunjukkan simpanan tetap sekurang-kurangnya RM500,000 untuk pemohon di bawah 50 tahun dan RM350,000 untuk mereka yang 50 tahun ke atas. Anda perlu pendapatan luar negara sebanyak RM40,000 sebulan. Ini bukan angka yang kecil. Tetapi inilah yang MM2H berikan sebagai balasan. Pas lawatan sosial 10 tahun yang boleh diperbaharui. Keupayaan untuk membawa pasangan anda, anak-anak yang belum berkahwin di bawah 21 tahun, dan ibu bapa. Kebenaran untuk membeli hartanah. Laluan untuk membawa pembantu rumah. Dan yang penting, kebebasan untuk keluar masuk sesuka hati tanpa risau tentang visaran. Situasi Indonesia lebih rumit. Pilihan jangka panjang yang paling biasa adalah KITAS, yang memerlukan sama ada pekerjaan, pelaburan, atau perkahwinan dengan warga Indonesia. Visa persaraan, dikenali sebagai ITAS untuk pesara, memerlukan anda berumur sekurang-kurangnya 55 tahun, menunjukkan bukti pencen atau pendapatan pasif sekurang-kurangnya $2,500 sebulan, dan menggaji pembantu rumah atau pemandu tempatan. Indonesia baru-baru ini memperkenalkan visa rumah kedua yang memerlukan deposit sekitar $2 bilion, iaitu lebih kurang $130,000. Itu adalah lonjakan yang ketara berbanding keperluan Malaysia apabila anda mengambil kira fleksibiliti yang ditawarkan. Tetapi situasi visa hanyalah permulaan. Perbezaan sebenar muncul apabila anda mula menjalani kehidupan seharian. Kemahiran bahasa Inggeris mengubah segalanya untuk ekspat. Dan di sinilah Malaysia mempunyai kelebihan yang sangat besar. Masuk ke mana-mana pejabat kerajaan di Malaysia. Lawati hospital. Pergi ke bank. Buka akaun telefon bimbit. Dalam hampir setiap situasi, anda akan menemui kaki tangan yang bertutur bahasa Inggeris dengan baik hingga fasih. Ini bukan kebetulan. Sistem pendidikan Malaysia telah menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar selama beberapa dekad. Bahasa Inggeris adalah subjek wajib. Ramai rakyat Malaysia membesar menonton televisyen Inggeris, membaca buku Inggeris, dan berkomunikasi dalam bahasa Inggeris secara kerap. Hasilnya ialah seorang ekspat boleh mengemudi masyarakat Malaysia tanpa belajar bahasa Malaysia,
Walaupun mempelajarinya pasti membantu dan dihargai. Indonesia membentangkan cabaran yang berbeza. Walaupun bahasa Inggeris diajar di sekolah, tahap kemahiran di luar kawasan pelancongan dan pusat perniagaan utama adalah jauh lebih rendah. Cuba buka akaun bank di bandar Indonesia yang lebih kecil. Cuba jelaskan keadaan perubatan di klinik tempatan. Cuba berurusan dengan kerja-kerja imigresen. Tanpa kemahiran bahasa Indonesia atau penterjemah, tugas-tugas rutin ini menjadi halangan yang sebenar. Ramai ekspat melaporkan bahawa halangan bahasa di Indonesia menambah tekanan kepada situasi yang akan menjadi mudah di Malaysia. Sekarang izinkan saya kongsikan sesuatu yang mengejutkan ramai orang. Perbandingan kos sara hidup sebenar. Semua orang menganggap Indonesia lebih murah. Dan dalam beberapa cara tertentu, memang betul. Makanan jalanan di Jawa boleh jadi sangat murah. Barangan tempatan asas sering kos lebih rendah. Tetapi inilah yang andaian itu terlepas. Apabila ekspat tinggal di luar negara, mereka sering mahukan standard tertentu. Penyaman udara, internet yang boleh dipercayai, barangan runcit barat sekali sekala, penjagaan kesihatan yang berkualiti, perumahan yang selamat di kawasan kejiranan yang baik. Apabila anda mengambil kira keutamaan ini, jurang antara Malaysia dan Indonesia mengecil secara dramatik. Sewa di Kuala Lumpur untuk kondominium 2 bilik tidur moden di kawasan yang baik adalah sekitar RM2,000 hingga RM3,500 sebulan. Itu lebih kurang $450 hingga $800. Apartmen berkualiti serupa di Jakarta, di kawasan mesra ekspat dengan keselamatan dan kemudahan yang baik, sering menelan belanja RM4 hingga RM8 juta sebulan. Itu $250 hingga $500. Jadi Jakarta boleh jadi lebih murah untuk sewa. Tetapi Kuala Lumpur menawarkan sesuatu yang Jakarta sukar untuk menandingi. Pengangkutan awam bertaraf dunia. Sistem MRT dan LRT di Kuala Lumpur bermakna ramai ekspat tidak memerlukan kereta. Di Jakarta, walaupun dengan pembangunan MRT baru-baru ini, kebanyakan ekspat masih bergantung kepada kereta dengan pemandu atau aplikasi e-hailing. Apabila anda mengambil kira kos pengangkutan, penjimatan dalam sewa Indonesia sering hilang. Pemandu sepenuh masa di Jakarta menelan belanja antara 3 hingga 5 juta rupiah sebulan. Ekspat di Kuala Lumpur hanya ketuk kad touch and go mereka dan naik kereta api. Penjagaan kesihatan adalah satu lagi bidang di mana Malaysia melangkah jauh ke hadapan. Hospital swasta Malaysia benar-benar bertaraf dunia. Kemudahan seperti Glen Eagles, Hospital Pantai, Prince Court Medical Center, dan Sunway Medical Center menarik pelancong perubatan dari seluruh dunia. Hospital-hospital ini mempunyai doktor yang terlatih di peringkat antarabangsa. Ramai daripada mereka belajar di UK, Australia, atau Amerika Syarikat. Mereka memegang akreditasi JCI, standard emas untuk penjagaan kesihatan antarabangsa. Seorang ekspat boleh masuk ke kemudahan ini, berkomunikasi sepenuhnya dalam bahasa Inggeris, menerima rawatan yang setanding atau melebihi standard barat, dan membayar sebahagian kecil daripada kos yang sama di Amerika atau Eropah. Konsultasi pakar di Malaysia biasanya berharga RM150 hingga RM300, lebih kurang $35 hingga $70. Imbasan MRI menelan belanja antara RM800 hingga RM1,500, sekitar $200 hingga $350. Harga-harga ini menarik ekspat khusus untuk akses penjagaan kesihatan. Indonesia mempunyai hospital yang cemerlang juga, terutamanya di Jakarta. Kemudahan seperti Hospital Pondok Indah dan Hospital Siloam menawarkan penjagaan berkualiti tinggi. Tetapi infrastruktur penjagaan kesihatan keseluruhan di luar bandar-bandar utama menurun dengan ketara. Dan inilah sesuatu yang penting. Insurans pemindahan perubatan pada dasarnya adalah wajib untuk ekspat yang tinggal di Indonesia di luar Jakarta. Banyak polisi insurans ekspat untuk Indonesia termasuk pemindahan ke Singapura untuk keadaan yang serius. Tahap kebimbangan yang sama itu tidak wujud untuk Malaysia, di mana penjagaan kesihatan berkualiti boleh diakses di beberapa bandar di seluruh negara. Mari kita bincangkan sesuatu yang ekspat jarang bincangkan secara terbuka tetapi sentiasa pertimbangkan secara peribadi. Akses perbankan dan keuangan. Membuka akaun bank di Malaysia sebagai warga asing adalah agak mudah. Dengan pasport anda, dokumentasi visa, bukti alamat, dan kadang-kadang surat rujukan, kebanyakan bank Malaysia akan membuka akaun untuk penduduk jangka panjang yang sah. Perbankan dalam talian berfungsi dengan lancar. Pemindahan antarabangsa berfungsi dengan baik. Rangkaian ATM adalah meluas. Kad kredit tersedia untuk warga asing yang layak.
Sistem perbankan Indonesia untuk warga asing melibatkan lebih banyak komplikasi. Ramai ekspat melaporkan kesukaran membuka akaun, keperluan yang tidak konsisten antara cawangan, dan had pada perkhidmatan yang tersedia untuk bukan pemastautin. Infrastruktur kewangan wujud, tetapi mengemudi ia memerlukan lebih kesabaran dan sering bantuan tempatan. Sekarang inilah sesuatu yang nomad digital dan pekerja jarak jauh sangat mengambil berat. Sambungan internet. Malaysia menawarkan beberapa infrastruktur internet terbaik di Asia Tenggara. Sambungan gentian yang mencapai 100, 500, atau bahkan 1 GB kelajuan tersedia di kebanyakan kawasan bandar. Harga adalah berpatutan. Pelan gentian 100 megabit berharga sekitar 120 hingga 150 ringgit sebulan, lebih kurang 27 hingga 35 dolar AS. Sambungan adalah stabil. Panggilan video berfungsi dengan lancar. Muat naik fail besar selesai tanpa drama. Indonesia telah membuat penambahbaikan besar dalam infrastruktur internet, tetapi konsistensi masih menjadi isu. Kelajuan berbeza dengan ketara antara pulau, antara bandar, dan kadang-kadang antara kejiranan. Ekspat yang bekerja dari jarak jauh melaporkan lebih banyak kekecewaan dengan kebolehpercayaan internet Indonesia berbanding Malaysia. Untuk seseorang yang pendapatannya bergantung kepada sambungan yang stabil, faktor ini sahaja boleh memacu keputusan. Izinkan saya sentuh sesuatu yang memberi kesan besar kepada keluarga. Pilihan pendidikan. Malaysia mempunyai lebih 170 sekolah antarabangsa. Kuala Lumpur sahaja menawarkan berpuluh-puluh pilihan yang mengikuti kurikulum British, Amerika, Australia, dan International Baccalaureate. Sekolah seperti Alice Smith School, Garden International School, dan Mont Kiara International School mempunyai reputasi yang mantap selama beberapa dekad. Yuran berbeza secara meluas, dari sekitar RM20,000 setahun di hujung bawah hingga lebih RM100,000 untuk institusi premium. Tetapi pilihan wujud merentasi pelbagai titik harga dan falsafah pendidikan. Indonesia mempunyai sekolah antarabangsa yang cemerlang juga, terutamanya di Jakarta dan Bali. Jakarta International School, British School Jakarta, dan institusi serupa menawarkan pendidikan bertaraf dunia. Tetapi kepekatan pilihan berkualiti adalah lebih sempit. Di luar Jakarta dan Bali, pilihan sekolah antarabangsa berkurangan dengan cepat. Keluarga yang ditempatkan di Surabaya, Bandung, atau bandar-bandar sekunder lain menghadapi pilihan pendidikan yang lebih terhad untuk anak-anak mereka. Sekarang mari kita bincangkan lokasi dan sambungan perjalanan, kerana ekspat memikirkan perkara ini secara berterusan. Lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur adalah salah satu hub yang paling berhubung di rantau ini. Penerbangan terus mencapai hampir setiap bandar utama Asia. Syarikat penerbangan tambang murah seperti AirAsia menjadikan perjalanan hujung minggu ke Thailand, Vietnam, Kemboja, Indonesia, dan Filipina sangat berpatutan. Singapura adalah penerbangan 45 minit atau pemanduan 5 jam. Kedudukan geografi membolehkan penerokaan mudah ke seluruh Asia Tenggara. Indonesia menawarkan kepelbagaian dalaman yang luar biasa. Anda boleh menghabiskan bertahun-tahun meneroka hanya kepulauan Indonesia. Tetapi sambungan antarabangsa dari bandar-bandar selain Jakarta adalah lebih terhad. Bali mempunyai sambungan yang baik, tetapi banyak laluan memerlukan transit melalui Jakarta atau Singapura. Untuk ekspat yang menghargai perjalanan serantau yang mudah, kedudukan Malaysia menawarkan kelebihan. Keselamatan dan keamanan menjadi faktor dalam setiap keputusan ekspat, sering tidak diucapkan tetapi sentiasa hadir. Malaysia secara amnya sangat selamat. Kadar jenayah kekerasan adalah rendah. Kecurian kecil wujud, seperti di mana-mana, tetapi kebimbangan keselamatan yang serius jarang berlaku untuk ekspat yang tinggal di kawasan perumahan biasa. Kestabilan politik telah luar biasa walaupun dengan perubahan kerajaan sekali-sekala. Kedaulatan undang-undang berfungsi. Polis secara amnya profesional. Indonesia juga secara amnya selamat untuk ekspat di kawasan yang mantap. Tetapi pertimbangan tertentu wujud. Bencana alam, termasuk gempa bumi, tsunami, dan aktiviti gunung berapi, adalah kebimbangan yang sebenar di banyak bahagian Indonesia. Demonstrasi politik kadang-kadang menjadi mengganggu. Beberapa wilayah mempunyai pertimbangan keselamatan khusus yang memerlukan kesedaran. Tiada satu pun daripada ini menjadikan Indonesia berbahaya, tetapi pengiraan keselamatan asas adalah sedikit lebih kompleks daripada di Malaysia. Sekarang izinkan saya tutup gelung yang saya buka tadi. Apakah sebab tunggal terbesar yang ekspat nyatakan apabila memilih Malaysia berbanding Indonesia? Selepas perbincangan yang tidak terkira, perbincangan forum, dan tinjauan ekspat, satu faktor muncul berulang kali.
Ia bukan mana-mana kelebihan tunggal. Ia adalah gabungan faktor-faktor yang mewujudkan apa yang ekspat panggil kemudahan kehidupan seharian. Malaysia adalah mudah. Bukan mudah dalam cara yang membosankan. Mudah dalam cara yang menghilangkan geseran daripada kewujudan seharian. Anda boleh berkomunikasi dalam bahasa Inggeris di mana-mana. Anda boleh mengakses penjagaan kesihatan berkualiti tanpa risau. Anda boleh menggunakan pengangkutan awam yang cekap. Anda boleh menemui apa-apa masakan yang anda inginkan. Anda boleh mengamalkan apa-apa agama dengan bebas. Anda boleh mengakses internet yang boleh dipercayai. Anda boleh berurusan bank secara normal. Anda boleh melancong ke seluruh rantau dengan mudah. Anda boleh berasa selamat berjalan pada waktu malam. Setiap faktor individu mungkin tidak kelihatan menentukan. Indonesia menyamai atau mengatasi Malaysia dalam bidang-bidang tertentu. Tetapi kesan kumulatif Malaysia mendapatkan begitu banyak asas dengan betul mewujudkan persekitaran kehidupan yang memerlukan kurang tenaga harian untuk dinavigasi. Ekspat melaporkan bahawa Malaysia membenarkan mereka fokus kepada sebab mereka berpindah ke luar negara, sama ada membina perniagaan, membesarkan keluarga, menikmati persaraan, atau sekadar mengalami budaya yang berbeza, dan bukannya sentiasa menyelesaikan masalah cabaran logistik. Indonesia menawarkan pengembaraan yang Malaysia tidak boleh tandingi. Kedalaman budaya, kepelbagaian alam semula jadi, rasa penemuan. Ramai ekspat akhirnya menghabiskan masa yang ketara di kedua-dua negara, menggunakan Malaysia sebagai pangkalan yang stabil sambil meneroka Indonesia secara kerap. Tetapi apabila soalannya adalah di mana untuk meletakkan akar, di mana untuk menubuhkan pangkalan rumah, di mana untuk membina kehidupan dengan geseran minimum, Malaysia memenangi persaingan khusus itu lebih kerap daripada tidak. Jadi inilah yang telah kita bincangkan. Malaysia menawarkan laluan visa jangka panjang yang lebih jelas untuk ramai ekspat. Kemahiran bahasa Inggeris menjadikan kehidupan seharian jauh lebih mudah. Penjagaan kesihatan memenuhi standard antarabangsa di beberapa bandar. Akses perbankan dan kewangan berfungsi dengan lebih lancar. Infrastruktur internet menyokong kerja jarak jauh dengan boleh dipercayai. Pilihan sekolah antarabangsa adalah meluas. Sambungan perjalanan serantau adalah cemerlang. Keselamatan AM adalah tinggi. Dan semua faktor ini bergabung menjadi kemudahan kehidupan keseluruhan yang ekspat secara konsisten hargai. Indonesia kekal sebagai negara yang luar biasa yang menarik komuniti ekspat yang setia tersendiri. Bali sahaja telah membina ekosistem yang besar untuk nomad digital dan ekspat gaya hidup. Jakarta menawarkan peluang yang Kuala Lumpur tidak boleh tandingi dalam industri tertentu. Kekayaan budaya adalah tiada tandingan. Tetapi untuk pengiraan khusus di mana untuk menubuhkan pangkalan jangka panjang di Asia Tenggara, Malaysia telah membina pakej kelebihan yang menarik kepada pelbagai ekspat. Ini bukan kebetulan. Malaysia telah sengaja meletakkan dirinya untuk menarik penduduk asing. Dan strategi itu sedang berhasil. Jika perbandingan ini membantu anda memahami sesuatu yang anda tidak pernah pertimbangkan sebelum ini, tekan butang like itu. Tinggalkan komen memberitahu saya faktor mana yang paling mengejutkan anda. Subscribe jika anda mahukan lebih banyak kandungan yang mengkaji kedudukan Malaysia di rantau ini dengan fakta sebenar dan analisis yang tulen. Kongsikan ini dengan seseorang yang sedang mempertimbangkan untuk berpindah ke Asia Tenggara. Mereka mungkin mendapati keputusan mereka baru sahaja menjadi sedikit lebih jelas. Malaysia tidak sempurna. Tiada negara yang sempurna. Tetapi untuk ekspat yang mencari pangkalan yang menggabungkan kualiti kehidupan, kemudahan praktikal, dan kebolehdiaman yang sebenar, Malaysia telah memperoleh reputasinya sebagai salah satu pilihan terbaik di Asia. Reputasi itu wujud atas sebab-sebab yang